Apa kena cek dalam tenancy agreement dan macam mana nak cek? Apa tu tenancy agreement? TA ialah dokumen perjanjian antara landlord dan tenant yang tetapkan semua term sewa rumah dan bilik. Why kena ada tenancy agreement? Dengan adanya tenancy agreement, ianya boleh protect kedua-dua pihak dan juga elakkan salah faham antara tenant dan juga landlord. Dan ini ialah contoh-contoh yang kena ada dekat tenancy agreement. Cara untuk cek, baca semua poin sebelum sign, pastikan semua agreement verbal ada dalam tenancy agreement dan semak and confirm signature. Kalau unit korang fully furnished, pastikan TA ada inventory list. Cek sama ada barang dalam unit sama macam dalam list and check condition dia. Sebab nanti korang yang akan bertanggungjawab untuk jaga semua barang-barang ni. Pilihan terbanyak, harga terbaik.